kalau Kelantan panggil buah kosong. Kalau di Gua Musai ni biasanya hok payah di tempat-tempat lain adalah masuk hotel lah. Sebab hotel-hotel di Gua Musai ni memang mencabar apa ni jauh ke dalam. Yang biasa masuk hotel nak bercerita tentang kena serai ke, baru ni gajah ke, rimau ke, apa-apa cerita pun janji segmen ada cerita. Hak tu je penting. Sebab tu kita punya tagline ada cerita ke. Jadi untuk podcast Buah Kosong ni kita nak bercerita je. Kita nak mari buah, kalau Kelantan panggil buah kosong. Maknanya kita ada cerita dengan sahaja kita. Hari ni aku jadi rana-rana, apa ni sebelum ni aku jadi gini-gini. Gitulah. Maksudnya kita punya podcast ni lebih kepada untuk bercerita dan memberi inspirasi kepada masyarakat luar.